Alright, morning gang. Good morning. Kita baru nak keluar rumah ni, nak pergi ke tempat event kat Bukit Jalil, Piazza Pavilion Bukit Jalil. So let's go gang. Last day, day 2 event belia. Jom kita. Alright, kita dah sampai. Let's go. Okay gang, kita dah sampai. Jom kita jalan ke sana gang. Pagi hari ni, rasanya belum sampai lagi diorang ni, sebab mungkin dalam pukul 9, 8.30 sudah. Semalam 9 start, ni baru 8.30. Tapi tak apa, kita tengoklah macam mana. Mungkin dia dah sampai, boleh aku preview dulu dia punya projek-projek yang buat semalam tu. Jom kita. Maksudnya gunakanlah peluang dan ruang yang ada ini, kerana selama ini kita ada bersama dengan sesi bersama dengan CEO Finance ni, bersama dengan pemain industri. Jadi tak ramai yang dapat berpeluang untuk bersama-sama dengan CEO. Saya tak nampak result lepas 81 video. Jadi I was very persistent. Saya buat video untuk setahun 8 bulan, barulah account saya monetize. So daripada situ kita akan engage dengan potential client. So macam saya boleh cakap, so far alhamdulillah untuk beberapa tahun ni saya dah bekerja hampir 100 brand. Dalam kepala I fikir, macam mana aku nak ambil kesempatan media banyak ni? So, you know what I did? I got my PA. Hi Nora. Angkat tangan Nora. Ya, yeah, tu Nora. I got my PA untuk duduk belakang kamera, belakang all the media, and just panggil space Nora. Boom, masuk. Everybody was in sad mode. I'm an opportunist. I saw an opportunity and I took it. Jadi, these are the sort of things that I say you have to do that is a bit out of the box untuk berjaya dalam dunia social media. You can play safe or you can go above and beyond. Yeah. It's always that you guys always think, betul tak? So the best way is actually consistent dan terus mencuba. Tapi apa yang saya boleh share 3 tips. Of course you guys kena tahu waktu dia, traffic lah, pukul berapa yang paling tepat. Janganlah orang tidur hang pergi post, memang tak dok lah orang nak tengok langsung video hang. So hang kena tahu waktu dia. Yang kedua, hang kena tahu the best way adalah tengok apa yang relate on that time. Adalah the fear of starting. So, I did the same mistake tu. Bila saya bermula dulu, dalam kepala saya selalu cakap pada diri saya, oh you need to look good, you need to have money, you need to have equipment, you need to have camera, microphone, blah 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 and so forth. In reality, you hanya perlu your handphone and a wireless mic sahaja. Okay kan, kita ke Starbucks kejap sebab nak pilih video-video pemenang-pemenang yang diorang buat semalam tu. So kena pergi tempat sunyi sikit untuk kita nak tengok hasil-hasil diorang dan kita choose 3 video terbaik. Alright, let's go. Yang ada pada hari ini. Jadi insyaAllah Datuk dah tak sabar sebenarnya mereka ini nak mendengar. Mungkin Datuk ada beberapa penerangan. Untuk pengetahuan semua, Akta Finas dia menyebut tentang filem. Tetapi dalam definisi filem 1981 adalah termasuk apa-apa image bergerak. Ada image bergerak, phone pun image bergerak. Part ketiga yang menjadi pertandingan short film Youth Filmmaker Gathering pada hari ini. Mantap. Alright gang, kita ada pelancaran sikit ni. Kita tunggu Menteri YB Fahmi lah. Ada Dato' Afli Syauqi, Hana Aizat, semua ada lah sekarang ni. Orang besar Finas, Dato' Azmi, semua ada. So sekejap lagi kita masuk ke dalam lah. Kita mengiringi diorang. Alright. So let's go. Kita dah sampai lah. So orang-orang kuat TikTok pun semua ada tadi. Aku banyak agak bertanya tadi. Kita bagi dia orang ke depan dulu. Jangan kalut-kalut.
Okay gang, let's go kita. Kita masuk ke dalam. Jom. Kita duduk belakang-belakang, mengiringi. Oh, Errol tadi macam menteri turun ha, Errol. So aku bersama Errol. Ha? Errol nyanyi satu lagu. Kena je lagi. Janganlah. Malam mesti menteri suruh je lagi. Jangan. Kita buat konten okey. Buat konten, okay. Let's go. Okay. Guys, konsert lah. Yes, betul akan datang. Hari belia guys. Alright. Okay gang, kita lagi solat jap. Sekarang ni session menteri tengah bercakap tu. Aku nak pergi solat, lepas tu session kita sambung pukul 2. So aku dengan Haris stuntman kita, one of the participant yang masuk dalam bengkel kita hari ni lah. Bukan hari ni daripada semalam lah sebenarnya. So hari ni kita akan tayang result video-video yang diorang buat tu. Lepas tu kita ada Q&A. Lepas tu habis lah. Jom kita turun pergi ke surau kan. Let's go. Alright guys, kita makan je laksa daripada apa ni? Ji laksa guys. Ji laksa. Kita try tengok kuah dia sikit, padu tak padu. Oh. Power. Aku makan dulu. Padu juga kan laksa dia ni. Ji laksa ni. Rasa laksa dia memang asam laksa punya ni, dia ada rasa lah orang kata, boleh makan lah. Tak adalah tawar, cukup rasa manis, masam dia. Bagi aku okey. Isi ikan dia pun ada seketul-seketul keluar. Padu. Terbaik. Aku bagi 7/10 bintang lah. Memang sedap. Pendek kata makan tu tak adalah tak puas makan. Boleh repeat ke? Padu. Kita tayang short film yang diorang buat. Kalau ada pengajar nanti kita akan komen kan. Alright gang, kita rehat sekejap. Pukul 4 kita start balik untuk short film screening pula dengan student-student semua ni lah. So stay tune, aku nak pergi toilet sekejap. Jom kita. Apa yang saya tengok, ada certain shot tu terlalu lama. Dari segi camera movement semua tu okey lah, faham. Untuk kumpulan saya yang hantar 2 juga, tapi kedua-duanya ambil tema duit lah. Saya pun pelik. Satu tajuk dia RM1, satu lagi RM10. Yang RM1 cerita dia menarik, idea dia saya suka. Sebab dia mengisahkan seorang mamak ni memang koyor lah dengan Shopee pun pakai kad je. Apa-apa pun memang nak beli apa beli pakai kad je. Tapi tiba dia nak bayar parking, dia tak ada RM1. Jadi member dia bagi. Maksudnya sebelum ni dia bercakap dengan member dia ni, para apa zaman sekarang pakai kad, tapi tiba-tiba RM1 tu yang menolong dia. Kalau tak boleh keluar shopping mall kan. Cuma masalah dia, itulah kata, daripada kita semak idea memang best. Tapi bila kita nak jayakan dia tu, it's not easy. Alright? Kita betul-betul guna plan. Apatah lagi kita buat short story, short video seminit ni bukan senang sebenarnya. Alright. So yang kedua pula RM10 yang kita tengok yang pemenang tempat kedua tu. Okey, saya nak bandingkan yang RM10 nombor 2 tadi benar dengan Muzamil punya team. Untuk buat video pendek ni, kalau kita tengok yang champion tadi tu, dia memang shoot benda yang boleh edit. Dia tak ada pun cosmetic shot dia tak ada. Sebab dia very basic, untuk kita edit video tu dah sampai cerita dia. Itu saya suka. Sebab kadang-kadang untuk video pendek ni, kita tak perlukan benda-benda kosmetik lah. Kan? Kalau dah cukup sampai apa penceritaan dia tu, itulah dia. Dan sangat basic, simple, kompos cantik, lakonan sampai. Bagi saya semua sampai. Cuma dari awal kita tak declare kita nak buat vertical ke, kita nak buat melintang ke. So benda tu saya okey. Kan? Tapi sebaiknya kalau nak pergi ke TikTok ke, nak pergi media sosial, kita lebih kepada vertical lah. Untuk yang nombor 3 tu, saya suka juga. Cuma dia nampak kata kalau nak compare yang nombor 2 dengan nombor 1 tu, nampak kerja dia tu nampak berkumpulan lah. Kalau yang ketiga tu nampak macam punya seorang. So bila kita dalam kumpulan ni, saya rasa biar nampak work tu kita dalam kumpulan. Alright. So terima kasih.
memilih untuk datang ke bengkel pada hujung minggu di keadaan macam ini dan stay sampai hari kedua, itu pada saya dah cukup tunjukkan komitmen anda dan kesungguhan untuk meletakkan diri anda pada lebih tinggi daripada sebelumnya. Okey, pertama sekali saya nak ucapkan tahniah lah kepada anda semua sebab walaupun berpanas kan, walaupun kita rasa macam kita pergi cinema 4D semalam. Okey, apa pun tahniah kita stay sampai habis sampai final product lah orang kata. Jadi kepada yang belajar, yang masih belajar, teruskan belajar, fokus sebab ilmu tu sangat-sangat penting. Dan yang mana dah bekerja, saya berharap macam saya pesan yang 2 hari lepas lah, semalam lah. Saya faham yang datang ni bukan semua akan jadi pelakon, bukan semua akan jadi filmmaker, tapi sekurang-kurangnya kita jadi penonton yang bijak. Kita tahu menilai untuk membuat sesuatu hasil tu, filem ke, muzik ke, apa saja hasil seni ni satu benda yang susah. Jadi saya berharap sangat kita kena menjadi orang positif, sentiasa support. Apa saja filem, apa saja hasil karya orang kita kena support. Okey, ringan-ringankan tangan untuk post. Kita selalunya kita jangan post filem kita berlakonnya. Kalau kita tak nampak ada filem baru, tak salah kalau kita ambil, kita post kat IG kita. Sebab bukan untuk kita support filem tu je, kita support industri. Sebab industri tu yang kita sayang, yang kita cinta kan. Jadi kalau kita support industri maju, peluang pekerjaan akan lebih besar, peluang kita akan lebih cerah. Alright guys, selesai Alhamdulillah majlis kita hari ni. So aku pun nak balik dah, macam cuaca macam nak hujan ni. Apa pun dia orang tengah packing-packing, semua dah selesai. Jom gang, kita balik. Let's go. Oh, dia tengah selawat lah kat sana kan. Terbaik. Jom kita balik.